Assalamualaikum, hello guys. Okey, seperti biasa di setiap hari Sabtu saya akan upload video tentang Moto SC135 5S saya tu. Okey, cuma di video kali ni saya tak buat pemasangan ataupun modifikasi. Di video kali ni saya nak buat unboxing. Unboxing barang yang saya beli daripada Shopee bermodalkan sebanyak RM50. Okey, inilah meja barang-barang yang di atas meja ni yang saya dapat dengan hanya RM50. 3 barang saya dapat. Kalau nak tahu apa barang dia, sila tonton video ini sampai habis. Okey. Alright guys, bertemu kembali. Okey. Dekat sini saya dah ada gunting. So saya akan buka barang yang saya beli ni satu persatu. Okey, jom. Okey, barang pertama yang saya akan buka ni. Yang ni saya akan buka Okey. Mesti anda tertanya-tanya kan, apa barang ni? Jom kita tengok. Tak nampak lagi kan? Tak nampak lagi barang dia apa. Just nampak tulisan dia je. Just nampak dia punya tulisan tu. Dia punya brand dia Kinrek. Barang dia adalah ni dia barang dia. Stand titanium daripada Kinrek. Kalau dekat sini dia tulis untuk width 125 ataupun class 1. Tapi saya order untuk dalam iklan tu SC pun boleh pakai tak apa, nanti kita cuba. Tapi kalau tengok sini memang memang cantik color dia punya color tu. Jom saya keluarkan dulu. Kita tengok. Tu dia, tengok ni. Berkilat, memang cantik. Okey, tapi rasa saya pendek lah. Rasa pendek sikit. Ataupun sama. Dia kata dalam 10 inci lebih kot. Tak apa. Kita letak dulu sini. Tekan dulu. Okay, lepas tu ni dia punya spring dia. Okay. Ni dia punya spring. Okey, barang yang seterusnya. Ini dia. Jom kita tengok apa barang dia. Nampak dah barang ni sikit. Nanti sabar. Biar saya buka habis-habis dulu. Supaya kita dapat tengok dengan jelas. Alright. Inilah dia barang dia. Okey. Ini adalah yang barang kedua saya beli. Side mirror lah. Side mirror brand Apido. Brand Apido. Bila saya dah unboxing nanti semua, saya akan bagi tahulah harga-harga barang yang saya beli. Tapi yang pentingnya saya beli 3 barang ni RM50. Kita tengok side mirror Apido ni macam mana. Cantik tak cantik kan?
Okay, kotak saya letak tepi dulu. Ni dia side mirror dia. Side mirror dia kecil je. Saya tengok dalam iklan tu memang kecil je. Dan saya dapat barang dia pun. Okay, dia punya barang dia pun memang kecil. Side mirror dia memang kecil juga. Kita tengok ni. Ni okay. Memang kecil lah. Comel je. Apa? Sekarang ni side mirror saya kan panjang kan. So sekarang ni saya tukar lah yang kecil. Okay, ni lah barang dia. Dan seller ni bagus dia ada bagi satu barang free gift. Saya letak dulu side mirror ni tepi. Okay, dia bagi satu free gift dekat saya ni dia. Ini untuk gear. Sebab LC5S ni gear sungkit. Jadi habis kasut kita tu kan. So ada free gift dia bagi ni untuk kita lapikkan pada kita punya tempat sungkit gear tu. Ni barang dia. Indrag. Terima kasih pada seller. Okay, seterusnya barang yang ketiga. Ni barang kotak yang paling besar. Kotak yang paling besar ni. Jom kita tengok apa barang dia. Plastik dah koyak sikit lah. Tapi tak apa. Penting barang dia harap-harap cun. Dan tak ada apa-apa kerosakan. Okay. Ni dia barang yang saya beli tu. Okay, agak-agak dah boleh teka tu. Saya buka habis-habis dulu. Supaya anda semua tak tertanya-tanya barang apa. Okay, ni dia. Barang yang seterusnya saya beli. Headlamp LC5S yang smoke punya. Kalau yang sekarang ni saya pakai yang clear punya. Ni rupa dia. Tapi ni bukannya original ke apa Yang barang-barang murah je. Tapi nice lah. Ya, sebab lampu depan saya tu kan dah pecah kan. Ada yang video pertama saya pergi ambil motor tu kan dah pecah. So saya beli yang ni. Tapi apa yang saya dapat tengok kat sini, dia punya colour smoke dia tu cantik, nice. Cuma dia bukan kaca plastik. Okay, ni dia punya belakang. Okay, puas hatilah. 3 barang RM50 saja saya beli. Okay. So itulah barang-barang yang saya beli. Sekejap lagi saya akan tunjukkan berapa harga setiap satu. Okay, stay tune. Okey, itulah harga-harga setiap satu barang yang saya beli melalui Shopee. Jumlah keseluruhannya lebih kurang RM50. 3 barang RM50. Okey. Pada saya berbaloi lah kan, 3 barang RM50. Barang-barang ni pun memang saya perlukan. Macam lampu ni dah pecah, side mirror saya dah berkarat panjang kan. Saya punya side stand ni pun saya punya tu dah uzur lah. Dah nak rebah lah kan. Okay. So semoga anda semua yang menonton video ni
dapatlah informasi daripada video saya kali ni. Dan jangan lupa kepada yang belum subscribe channel saya ni, bolehlah subscribe channel ni, tanda anda menyokong channel saya. Dan jika anda suka dengan video ni, anda boleh tekan butang like di bawah. Okey. Kita akan jumpa lagi di video yang lain, video pemasangan barang-barang yang saya beli ni. Dan kita tengok cun tak cun. Okey, semoga berjumpa lagi di lain video. Akhir kata daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.